Tsunami pengundi China menurut pengamat politik menyumbang kepada kemenangan besar Barisan Nasional dalam PRN Johor ke-16. Para pengundi China di Johor dikatakan beralih arah menyokong MCA kali ini dan menolak DAP, salah satu komponen parti Pakatan Harapan. Ini selain faktor On Hafiz Ghazi yang berjaya menambat hati para pengundi. Wartawan Izwan Othman melaporkan. Tidak seperti yang dijangkakan, jumlah penduduk keluar mengundi yang lebih tinggi tidak berpihak kepada Pakatan Harapan. Sebaliknya, DAP kalah 4 kerusi dan pengundi beralih kepada seteru tradisinya iaitu MCA sehingga komponen Barisan Nasional itu menggandakan jumlah kerusi kepada 8. Ini turut menyumbang kepada kemenangan lebih besar BN kali ini. Saya boleh kategorikan apa yang berlaku semalam sebagai satu tsunami politik China yang bermula di negeri Sabah dan kemudiannya merebak ke negeri Johor. Dan apabila kita mengkaji, menilai di beberapa buah kerusi, termasuklah kerusi yang mendapat majoriti yang besar di Permas itu sehingga 29,000 majoriti itu menggambarkan bahawa ini bukan satu peralihan yang biasa tetapi sebenarnya signal, mesej terhadap kebanggaan ataupun kepuasan hati pengundi, termasuklah pengundi Cina terhadap prestasi dan pencapaian On Hafiz Ghazi. Prestasi On Hafiz Ghazi juga disifatkan sebagai antara penyumbang terbesar kepada kejayaan BN dalam PRN kali ini. Dr. Taufik juga berpendapat PH perlu memperbaiki strategi dalam mengatur langkah menempuhi PRN Negeri Sembilan minggu depan dan pilihan raya umum akan datang. Apa yang berlaku di Johor ini turut memberi impak ataupun menjejaskan imej, menjejaskan misalnya semangat dan motivasi kepada Pakatan Harapan kerana beberapa kubu penting pada DAP, pada Pakatan Harapan misalnya di Perlim itu serta beberapa kursi yang lain itu telah jatuh ke tangan Barisan Nasional. Meskipun persaingan ini melibatkan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, namun sedikit sebanyak sebenarnya memberi impak ataupun kesan terhadap psikologi, motivasi dan pada waktu yang sama kerajaan khususnya daripada PKR, daripada DAP termasuklah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu melihat bahawa perlu ada perubahan strategi taktikal politik selepas ini. Dalam catatannya di media sosial, Anwar Ibrahim menyeru para calon PH untuk meneruskan khidmat membawa suara rakyat. Beliau berkata kerajaan persekutuan pimpinannya kekal komited untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Untuk meneruskan agenda kemajuan di Johor ini, rakyat diseru untuk bersatu semula demi kestabilan dan kemakmuran dengan pesta demokrasi di Johor ini melabuhkan tirainya. Bila kita dah menang, tuan-tuan dan puan bangsa Johor yang saya kasihi, kita akan jaga semua bangsa. Melayu, Cina, India, orang asli, kita semua bangsa Johor. Sama-sama kita dapatkan saf, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Musim pilihan raya negeri Johor sudah berakhir. Sekarang, tanggungjawab kita adalah untuk membina Johor yang kita semua dambakan, yang kita semua impikan bersama insya-Allah. Setelah kejayaan di Johor, jentera BN kini menumpukan perhatian bagi persiapan PRN Negeri Sembilan pula. Hari penamaan calon akan berlangsung pada 18 Julai dan hari mengundi pula pada 1 Ogos.